Assalamualaikum. Hari ni ada kisah masuk ke hutan, lepas tu hilang berapa tahun kemudian barulah balik ke kampung semula. Cerita ni dikongsikan oleh Pak Cik Musa yang berasal daripada Pahang. Kejadian ni berlaku pada tahun awal 80-an. Setiap perkongsian ada mistiknya. Di dalam kampung terdapat seorang pemuda. Nama dia ni Ali. Ali ni, dia ni hidup dengan mak dia. Ayah dia pula meninggal dunia semenjak di bangku sekolah menengah. Dan Ali ni juga, dia merupakan anak yang tunggal. Pak Cik Musa dan juga Ali ni sepupu. Mak Ali ni, dia ada buat peternakan ayam. Macam Ali ni pula, dia suka masuk ke hutan cari akak kayu, buat ubat. Kadang-kadang cari madu tualang, dia akan tolak kat orang. Tapi Ali ni setiap kali kalau dia masuk ke hutan, dia ni akan masuk seorang diri. Selalunya kalau Ali ni masuk ke hutan, paling lama lah 3 hari tu mesti dia akan patah balik ke kampung dia semula. Nak jadikan cerita, satu hari tu dia tak balik selama seminggu. Mak kepada si Ali ni mintalah bantuan orang kampung. Maka orang kampung ni pun berkumpul carilah Ali selama seminggu. Tapi tak ada pun tanda-tanda Ali ni berada di hutan tersebut yang selalu dia masuk. Hutan yang selalu Ali masuk ni, dia memang tak jauh lah daripada kampung Pak Cik Musa. Masa kejadian yang pertama tu, Pak Cik Musa ni baru di bangku tingkatan 2. Lepas orang kampung ni pun tak jumpa tanda-tanda Ali ni masih hidup, maka mak kepada si Ali ni pun dia berserah, dia reda. Kalau Ali ni meninggal ke di dalam hutan tu, mak Ali ni anggap mungkinlah takdir dia. Selang 2 tahun kemudian, Ali ni balik semula dekat kampung. Tapi masa Ali ni balik ke kampung, gaya dia ni dah macam orang gila. Rambut dengan panjang tak terurus, dengan misai, dengan janggut makin tebal. Habis ni misai sampai tutup dekat bahagian mulut. Dengan pakaian tercarik rabik. Orang kampung yang mula-mula jumpa si Ali ni, maka orang kampung ni pun bawa lah si Ali ni baliklah ke rumah mak dia. Masa dia sampai dekat rumah mak dia, mak kepada si Ali ni dah tentu-tentulah sedih. Yalah, sebab itulah satu-satunya anak. Lagipun Ali ni bukan ada adik-beradik yang lain. Mak kepada si Ali ni peluk si Ali dengan erat. Lepas tu mak kepada si Ali ni pun bawa lah Ali ni masuk ke dalam rumah. Suruh si Ali ni mandi lah. Lepas tu mak kepada si Ali ni potong rambut si Ali. Keesokan hari, Ali ni dia pergilah dekat warung di dalam kampung si Pak Cik Musa. Orang kampung ni pun pakat tanyalah dekat si Ali, hang ni pi mana? Hilang dah dekat 2 tahun. Ali ni dia jawab pertanyaan orang kampung dengan rasa gembiranya. Masa tu Pak Cik Musa ada kebetulan di dalam warung tersebut tu. Apa yang si Ali ni cakap, ketika dia masuk hutan, dia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik. Dan perempuan cantik tersebut tu ajak si Ali ni pergi ke rumah dia. Kata si Ali yang rumah si perempuan tersebut tu, dengan suasana kawasan rumah perempuan tersebut tu cukup tenang dan cukup cantik. Masa sampai di rumah perempuan tersebut tu, orang tua kepada perempuan tersebut tu ajak si Ali ni masuk ke rumah. Dan orang tua kepada si perempuan tersebut tu sediakan makanan khas untuk si Ali. Dan Ali ni dia ada bagi tahu lagi bahawasanya dia kahwin dengan perempuan tersebut tu. Orang kampung jadi tercengang. Sedangkan di dalam kawasan hutan tu tak pernah ada rumah pun. Mula-mula orang kampung ni syok Ali ni dah short kepala otak dia. Tapi Ali ni dia cakap dengan sungguh-sungguh ni, aku dah kahwin sungguh betul. Lepas tu adalah salah seorang orang daripada kampung si Pak Cik Musa ni tanyalah dekat si Ali, dekat kampung tu ada berapa biji rumah. Ali ni dia bagi tahulah dekat situ kawasan dia banyak rumah. Orang dia semua nampak kemas. Lepas tu abang kepada Pak Cik Musa ni dia pergilah rumah mak kepada si Ali ni. Bila sampai saja di rumah mak kepada si Ali ni, kebetulan mak kepada si Ali ni ada di depan rumah.
abang kepada Pakcik Musa ni bagi tahulah dekat si Mak Ali ni. Assalamualaikum makcik, minta maaf. Rasa saya lah si Ali ni dah gila ni. Mak kepada si Ali ni tanya balik dekat abang Pakcik Musa. Maksud hang tu macam mana? Abang kepada si Pakcik Musa ni pun berterus terang lah dekat si Mak kepada si Ali. Dia kata dia masuk hutan, dia jumpa dengan seorang perempuan dan dia berkahwin dengan seorang perempuan. Sedangkan di dalam hutan tu tak pernah ada rumah langsung pun. Dia kata dia kahwin dengan siapa? Mak kepada si Ali ni pun dia bagi tahu baliklah dekat abang kepada si Pakcik Musa ni. Ali cerita dekat hang juga ke? Abang kepada si Pakcik Musa ni pun angguk lah. Mak kepada si Ali ni dia habaq dekat abang kepada Pakcik Musa. Apa benda yang dia cerita hari ni, semalam dia dah cerita dah dekat makcik. Sebenarnya aku pun risau dengan anak aku tu. Dialah satu-satunya anak aku. Abang kepada si Pakcik Musa ni pun habaq balik dekat mak kepada si Ali. Ni makcik, Ali tu dengan saya sepupu. Saya pun sebenarnya risau juga dengan Ali ni. Mak kepada si Ali ni pun dia hanya mampu gelengkan kepala dan dah tak boleh nak kata apa lagi dah. Selang seminggu kemudian, Ali ni hilang lagi. Tapi kali ni dia hilang 5 tahun. Dalam masa 5 tahun kehilangan si Ali ni, mak kepada si Ali ni meninggal dunia. Tapi sebelum mak kepada si Ali ni meninggal dunia, mak kepada si Ali ni adalah pesan dekat saudara mara yang terdekat, termasuklah orang tua si Pakcik Musa. Kalau anak aku balik nanti, kalau boleh jangan suruh dia masuk hutan lagi. Dan pesan dekat dia yang mak sayang sangat dekat dia. Masa Pakcik Musa dengarlah apa yang diucapkan oleh mak kepada si Ali ni, Pakcik Musa ni menitik air mata dia. Bukan pasal apa, ialah Ali tu kot mana sekalipun sedara kepada si Pakcik Musa. Dengan mak kepada si Ali ni, semenjak Ali ni hilang, mak dia ni jadi hidup sebatang kara. Walaupun mak kepada si Ali ni dah meninggal, kadang-kadang ayah kepada si Pakcik Musa ni pun buatlah bersih di kawasan sekeliling rumah mak Ali tu. Kalau ayam hak mana patut boleh jual, dia jual lah. Masa Ali ni balik ke kampung kali yang kedua, bila sampai di rumah, yang si Ali ni carilah mak dia. Tapi tak ada. Ali ni dia sempat ni pergi tanya dekat orang kampung mana mak dia. Orang kampung ni pun beritahu lah dekat si Ali. Sepanjang 5 tahun hang tak balik ke kampung ni, mak hang dah meninggal dah. Masa dia balik tu pun sama jugalah, dengan rambut tak terurus panjang, baju tercarik rabik dengan koyak dia. Lepas tu misai janggut sampai ada jambang lah. Bila orang kampung bagi tahu dekat si Ali bahawasanya mak dia dah meninggal dunia, masa tu Ali ni dia teriak dengan begitu teruk lah. Sampai ke orang kampung ni bawa lah si Ali pergilah ziarah kubur mak kepada si Ali. Bila hak pakcik saudara yang Ali ni dapat tahu bahawasanya Ali ni balik ke kampung, maka hak saudara mara yang lain ni pun pergilah jumpa si Ali, bagi tahu apa pesanan sebelum mak kepada si Ali ni meninggal. Masa tu sebulan dia duduk di rumah tak keluar. Ayah kepada si Pakcik Musa ni hantar makan dekat rumah si Ali. Selang sebulan kemudian, Ali ni hilang lagi. Tapi dia hilang ni tak balik-balik sampai ke sudah. Pada tahun 2003, ada orang kampung masuk ke hutan. Bila masuk hutan tu makin dalam, terjumpalah rangka manusia. Dekat rangka manusia tu dia adalah macam orang kata apa, cebisan-cebisan kain. Orang kampung berpendapat bahawasanya rangka tersebut tu adalah milik si Ali. Maka orang kampung ni pun buat keputusan untuk panggil pihak berwajib. Lalu rangka tersebut tu disemadikan di kampung si Pakcik Musa. Tapi kata si Pakcik Musa, memangnya rangka tersebut tu adalah milik si Ali. Sebab itulah Pakcik Musa ni dia teringat sangat kata orang tua dulu. Kalau masuk ke hutan, nampak benda di luar pemikiran kita ni, jangan dilayan. Itu semua adalah gangguan jin dan juga setan.
Dan ada juga spekulasi yang lain bahawasanya Ali ni diperdaya oleh hantu puteri ataupun bunian, berkemungkinan lah. Tapi jawapan yang tepat Pakcik Musa sendiri pun tak tahu. Yalah, sebab Ali ni dia nampak seorang perempuan yang cantik. Perempuan cantik tersebut tu dah terang-terang lah tu makhluk halus jumpa di tengah-tengah hutan. Tak kepelek ke? Setakat ni lah kata si Pakcik Musa, tak pernah lagi lah selain daripada Ali yang diperdaya oleh makhluk-makhluk halus. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.